Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Sihat hari ni? Kamu semua sihat hari ni? Sihat? Sihat hari ni? Kia hal he? Kia hal he? Sihat? Dalam bahasa Urdu, kia hal he. Sihat tak? Kita nak jawab apa? Alhamdulillah metihu. Bahasa Bollywood pun boleh. Okey. Kalau kita sayang ibu bapa apa dalam bahasa Urdu? Apna walidan si mahabat karta he. Kita nak jawab apa? Jiha. Okey, gurau je. Okey, insya-Allah hari ni kita akan belajar berkaitan tentang sirah. Kamu tahu tak apa maksud sirah? Tahu tak apa maksud sirah? Sirah ada dua bahasa. Satu bahasa, satu istilah. Sirah dari segi bahasa apa? Jalan. Sirah dari segi bahasa apa dia? Jalan. Dari segi istilah apa dia? Sirah dia nak cerita pasal apa murid-murid? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada lahir sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat. Okey, kita dah tahu dah cerita pasal Nabi lahir sampai Nabi wafat. Okey, sekarang Ustaz akan tanya seorang demi seorang secara spontan. Jawab secara spontan 5 saat saja. Okey, Fawah mai sini. Duduk situ tak apa, Ustaz pergi hang. Fawah, Nabi kita nama apa? Sallallahu Nabi kita nama apa? Sallallahu Muhammad. Muhammad. Nabi kita Rasul terawal ke terakhir? Tahir. Buat sikit. Tahir. Terakhir, pandai. Okey. Nabi kita lahir hari apa? Isnin. Okey. Nabi kita lahir tahun apa? Tahun apa? Tahun apa? Unta ke gajah? Gajah. Kuat. Gajah. Kuat. Gajah. Gajah. Okey. Nabi kita lahir berapa belas Rabiul Awal? 14 ke 12? 14. 12. 12.